Giletin cok ni paling simple nak buat. Tapi kalau kena, bye-bye. Korang pernah rasa giletin cok? Tapi tak boleh nak keluar. Korang nak tahu rasa dia macam mana? Bila giletin tu dah solid lock, dia punya nafas dia tu kan, makin lama makin kurang, makin lama makin kurang. Darah tu macam kurang sampai ke otak. Bila benda tu jadi, kau dah start panik tau. Lepas tu kau akan bergerak benda yang merepek-repek. Lagi kau gerak, lagi kau penat, lagi darah tu tak sampai kat kepala tau. Kalau kau degil tap, ataupun kau mungkin tak sempat nak tap, kau celik-celik mata je, kau tengok orang dah sekeliling dah dekat kau, pandang kau dah. Kau dah tidur, babe. Kalau korang nak elak benda ni jadi, korang belajarlah defend giletin cok ni elok-elok. Kalau tak, memang tidurlah cerita dia. Siapa pernah kena giletin cok? Cuba korang cerita sikit. Panik tak? Panik?